kita tengok seperti yang disebut oleh Mufti tadi, kita tak menyangka, walaupun kita menyambung gerakan ini, tetapi penerimaan, sokongan, dokongan terhadap apa yang disebut dengan dakwah sunnah ini pada dewasa ini sangat, alhamdulillah, baik di seluruh negara. Di mana-mana sahaja kita pergi, tidaklah seperti yang digambarkan. Ramai orang kenal, ramai orang tegur, ramai orang nak ambil gambar. Makan pun kira tak tahu bila nak guna duit lah, semua pakat bayang. Jadi kalau tak ada duit pun tak ada masalah, kan? Macam Piramli ajak, aku kenal kau ni, mengaji sekali tersawuf. Kan? Tengok orang lah, tak gambar lebay nak menipu. Tetapi kalau kita melihat demikian ujian untuk adik-adik, anda akan keluar ke medan ini dan mungkin lebih hebat daripada mereka yang berada di hadapan. Ketika orang menyebut dengan gelaran Al-Fadil Ustaz, Doktor dan sebagainya, ketika itu anda akan diuji. Ketika berjalan daripada belakang, orang mengelak ke tepi untuk memberi laluan, ketika itu ujian datang. Al-Imam Al-Bukhari, Dr. Ruzaimi boleh ulas sikit, walaupun menulis Sahih Bukhari itu dengan kitab permulaan kepada wahyu, tetapi dia meletakkan hadis innamal a'malu binniyat. Al-Imam An-Nawawi juga memulakan Riyadhus Salihin dengan niat, dan saya tahu semua yang hadir di sini ada niat masing-masing. Mungkin Dr. Zaimi antara orang yang juga terkenal di Malaysia ni, terkenal di seluruh mahkamah-mahkamah negara, terkenal dengan LOD-nya dan terkenal dengan keilmuannya, terkenal dengan komen-komennya. Kira orang terkenal ni Dr. Zaimi ni kan. Bagaimana pun tengok. Jadi mungkin dia boleh ceritakan sikit, adakah dia buat ni ikhlas ke tak? Profesor Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Mufti Perlis, panel tetap juga, hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang bersama dengan kita secara langsung di Maya dan juga yang berada di Dewan ini, yang mana Dewan ini merupakan salah satu daripada nostalgia lama. Waktu saya balik daripada Jordan pada tahun 2006 bulan Januari, masa baru-baru balik, nama Dr. Asri ni tengah naik. 2005 tu masa tu memang sedang hangat diperkatakan. Waktu tu tak ada WhatsApp, waktu tu internet pun sangat terhad, wifi pun baru nak muncul. Sebelum tu memang kalau internet ni dia lebih kepada kabel lah, kan? Nak connect dengan internet tu kena buka telefon, wire telefon masuk dekat komputer. Ni zaman-zaman purba, baru sikit daripada zaman Firaun lah. Jadi saya tak dapat maklumat yang banyak berkenaan dengan Dr. Mazhar ni. Tapi orang duk bercakap, bila balik je orang duk bercakap, bila balik je orang duk bercakap. Jadi pada masa tu pun kita, biasalah kita rasa macam teruk kan. Tapi lama kelamaan bila kita dengar YouTube, apa yang Dr. Mazhar sebut ni, itulah yang saya belajar dulu masa dekat Jordan. Sama je, tak ada beza. Mengajak kepada keterbukaan mazhab, minta kembali kepada akidah salafus salih, tak suka kepada bid'ah dan khurafat, mengajak masyarakat untuk menggunakan kebijaksanaan dalam beragama, supaya masyarakat kita jangan terlalu dependen kepada orang lain, jangan terlalu bergantung kepada orang agama dalam masalah ibadah. Itu yang kami belajar dulu. Jadi lama kelamaan saya rasa macam tak ada benda pun sebenarnya. Jadi saya pun pada ketika itu dijemput oleh seorang sahabat, kawan sekolah, untuk datang ke Dewan ini pada tahun 2006. Sebelum tu memang tak pernah lagi datang lah, kerana saya ni orang Perak, sekolah pun di Perak, habis sekolah terus pergi Jordan. Jadi masa tu nasi kandar pun tak kenal. First time makan nasi kandar masa datang 2006 di sinilah, lepas daripada convention sunnah, baru tahu rupanya sedap nasi kandar tu. Sebelum ni kita makan nasi mandi je.
dekat negara Arab kan. Jadi 2006 masa tu Convention Sunnah. Di sinilah bertemu dengan beberapa tokoh selain daripada Datuk Asri, kita jumpa dengan Datuk Fathul Bari pada masa itu. Tapi Dr. Fathul Bari ni anak kenal lama dah. Sebab dia buat master di Jordan. Jadi kami bertemu di Jordan dulu, tapi tak apa rapat. Sebab dia master, saya degree. Jadi dia senior lah kan. Jadi tak berapa nak rapat sangat, tapi kenal lah. Cuma bila datang ke sini, kita sebagai masa tu orang kecil-kecil, jadi kita duduk belakang-belakang kan. Orang pun tak kenal kita, tapi kita rasa ini adalah satu gerakan yang akan jadi satu ledakan pada masa itu. Dia akan jadi satu fenomena. Dan alhamdulillah, apa yang saya jangka itu sebenarnya berlaku. Jadi berlakulah apa yang berlaku dengan pelbagai cabaran dan dugaan, dan akhirnya dakwah sunnah ini sampailah ke tahap ini. Walaupun ada kekurangan di sana sini, tetapi kita boleh meletakkan satu perasaan gembira apabila dakwah ini telah sampai. Walaupun kita katakan base kita ataupun pusat pemerintahan kita berada di Perlis, tetapi manfaatnya tu sampai ke selatan negara, sampai ke Malaysia Timur. Memang kalau pergi ke Sabah, orang ambil gambar dengan Mufti Perlis ni, kita pun confused. Ni Mufti Perlis ke Mufti Sabah? Kan? Sebab orang ambil gambar banyak, orang bagi macam-macam barang, orang nak bertemu dan sebagainya. Tapi benda yang selalu dipesan kepada kami oleh Datuk Mufti adalah dakwah ini bukan kita mencari kemasyhuran. Dakwah ini bukan kita mencari keuntungan. Jadi saya bersama secara aktif apabila saya balik 2015. Saya balik selesai buat PhD daripada University of Jordan. Pada ketika itulah bila kuliah di Kuala Lumpur. Bila kuliah di Kuala Lumpur, tengok-tengok ada kamera datang. Masa tu DKS, dokumentari kuliah sunnah, dan juga PMT pun ada datang rakam. Saya pun tak tahu siapa yang suruh dia orang rakam saya. Tapi pada masa tu video-video pendek pun disebarkan. Kan, orang duk buatkan saya punya Facebook page. Orang buat, bukan saya buat. Sebab saya tak tahu macam mana nak buat page Facebook. Ada juga orang cadangkan untuk buat, tapi saya kata malulah, nanti kalau buat page Facebook 5 orang je like. Kan, lagi sikit daripada rakyat, daripada macam Ustaz Mat 8 orang je kan, ni 5 orang je yang like kan. Jadi kita malu, tapi orang tolong buat kan. Dia tolong buatkan macam-macam, buatkan poster, disebarkan. Semua itu datang, kita tak bayar pun pada mereka, tetapi kerana mereka merasakan ini adalah tanggungjawab untuk memberi kesedaran kepada masyarakat untuk kembali kepada keaslian agama. Sebab masa mula-mula saya balik dulu, banyak saya menulis berkenaan dengan hadis palsu, saya lawan berkenaan dengan hadis mungkar, hadis matruk. Akhirnya benda ni jadi satu pegangan masyarakat, sehingga pada hari ini memang orang betul-betul allergic dah dengan hadis palsu ni. Bila dengar aja mana-mana ustaz bercerita tentang benda yang pelik, akan ada soalan. Tolong cari je sumber dia. Sehingga kami pun berjaya buat satu platform semak hadis, dan alhamdulillah berjalan sehingga ke hari ini dengan infak dan sumbangan orang-orang awam dan juga badan-badan kerajaan. Jadi kembali kepada soalan yang Ustaz Mat bagi tahu tadi, Al-Imamul Bukhari rahimahullah umpamanya adalah seorang tokoh besar dalam ahli sunnah. Apabila dia menulis kitab Sahih Al-Bukhari, Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih. Itu tajuk Sahih Bukhari, yang mana tajuk Sahih Bukhari ini dia satu kitab jami'. Kitab-kitab hadis ni dia ada nama-nama dia. Kalau Sunan, hadis, kitab yang menghimpunkan hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan hukum. Kalau Jami', dia adalah kitab-kitab hadis Nabi SAW yang merangkumi keseluruhan bab dalam agama. Jadi Imam Bukhari namakan kitab dia tu Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar. Jami' Sahih,
dia nak himpunkan hadis sahih sahaja. Kemudian al-musnad, dia letakkan sanad bersambung daripada dia sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mukhtasar, yang ringkas, min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada urusan ataupun arahan-arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sunanihi wa ayami, dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan penceritaan berkenaan dengan kehidupan harian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari memang nak himpunkan hadis-hadis Nabi dalam bab yang menyeluruh. Dalam bab yang pertama, Imam Bukhari letakkan satu kitab yang menceritakan tentang kepentingan wahyu. Kitabu Bad'il Wahyi, kitab bermula wahyu. Kitabu Bad'il Wahyi, kitab permulaan wahyu. Nak beri isyarat, tidak bermula agama kalau tidak bermulanya wahyu. Agama ini bermula apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu di Gua Hira. Maka bermulalah syariat Islam ini. Bermulalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi apabila diletakkan sebagai kitab yang pertama, Kitabu Bad'il Wahyi, kitab bermulanya wahyu, Imam Bukhari letakkan hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Hadis Umar bin Khattab, hadis yang merupakan hadis gharib. Hadis gharib mutlak yang cuma datang daripada jalur Umar, menceritakan tentang niat. Oleh kerana itu pengkaji-pengkaji hadis yang datang kemudian, mereka mengkaji apakah munasabah, apakah kesesuaian Imam Bukhari letakkan hadis ni dalam bab ni. Macam tak ada kaitan. Kitabu Bad'il Wahyi, babu kaifa kana bad'ul wahyi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana wahyu itu bermula kepada Nabi. Tiba-tiba cerita bab niat. Al-Imam, antaranya saya tak ingat antara Kirmani ataupun Ibn Battal ataupun yang lain, mereka cuba untuk kata Imam Bukhari tersilap ni. Sebenarnya hadis ni di luar daripada bab, sebagai mukadimah. Jadi ada sebahagian yang mensyarahkan Sahih Bukhari, dia meletakkan hadis ini di luar daripada bab, sebagai mukadimah dulu sebelum masuk bab. Tetapi Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, dia mengatakan sebenarnya Imam Bukhari memang sengaja meletakkan hadis ni dalam bab kaifa kana bad'ul wahyi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang sengaja diletakkan dalam bab tu. Memang sengaja diletakkan bagaimana bermula wahyu. Kerana apa? Kerana wahyu ini ada tiga. Wahyu ini berkaitan dengan tiga perkara. Yang pertama, wahyu berkaitan dengan amal fizikal kita, salat kita, haji kita, puasa kita memerlukan bimbingan wahyu. Yang kedua, wahyu berkaitan dengan apa yang kita ucapkan, zikir kita, bacaan Quran kita, lafaz-lafaz yang kita nak ucapkan, semuanya berkaitan, ada pergantungan dengan wahyu yang mesti kita jadikan wahyu itu sebagai rujukan. Dan yang ketiga, wahyu ini berkaitan dengan apa yang terbuku dalam jiwa. Salat tidak akan menjadi sah jika tidak ada niat di dalam jiwa. Ibadat-ibadat tidak akan menjadi ibadat yang berpahala kalau niat kita melakukan sesuatu bukan kerana Allah Azza wa Jalla. Maka Imam Bukhari nak bagi tahu kat kita, wahyu ini bermula dan ia berkaitan dengan salah satu benda yang paling penting yang menjadi core untuk agama, iaitulah niat. Dan niat ini sebagaimana ia baik pun, ia tidak akan memberi kesan tanpa ada keimanan yang terbuku dalam jantung hati kita. Maka sebab itu niat berada di jiwa, iman juga berada di jiwa. Maka bermulanya wahyu itu ialah dengan kita perbaiki iman yang berada dalam jiwa dan juga perbaiki niat yang sama tempatnya dengan iman, iaitulah jiwa. Dari Imam Bukhari rahimahullah, oleh kerana dia letakkan bab ni ataupun hadis ni dalam bab pertama, dia juga nak jadikan hadis ni sebagai satu teguran untuk dia. Dia nak jadikan hadis ni sebagai satu peringatan untuk dia. Kalau kita baca dalam hadis 40, kita akan dapati hadis ini menceritakan tentang innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Niat, Nabi menceritakan tentang niat. Kemudian Nabi menceritakan tentang niat kalau kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya
akan dihitung kerana Allah dan Rasul. Tapi kalau hijrahnya kerana inginkan dunia ataupun kerana ingin wanita yang dinikahi, yang ingin dinikahi, maka hijrahnya bergantung kepada apa yang dia niatkan. Itu lafaz penuh bagi hadis ni. Tapi Imam Bukhari oleh kerana dia nak jadikan hadis ni sebagai peringatan untuk diri dia, maka dia potong rangkap yang kedua daripada hadis ni. Dia cuma kekalkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dia buang perkataan wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kata Ibn Hajar, kerana Imam Bukhari nak jadikan hadis ni sebagai peringatan untuk diri dia. Hei Bukhari, kalau kau tulis kitab hadis ni semata-mata kerana dunia yang kau inginkan ataupun kerana perempuan yang kau ingin nikahi, maka itu semua tidak akan memberikan engkau pahala yang sempurna. Maka ia menjadi satu motivasi pada Imam Bukhari supaya sentiasa memperbetulkan diri. Begitu juga kita dalam agama ni, apabila kita berjuang dalam agama ni, dalam dakwah ini, kita kena selalu diberikan teguran dan teguran. Dulu saya sebut tentang abasa wa tawalla, tentang kisah bagaimana Nabi SAW ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Datang seorang orang buta yang bertanya kepada Nabi SAW waktu Nabi sedang bercakap dengan orang-orang besar Quraisy. Dia buta. Nabi masa muka, Nabi berpaling. Dia buta, dia nampak tak Nabi masa muka? Dia tak nampak. Dia nampak tak Nabi berpaling? Dia tak nampak. Kalau tak ada siapa bagi tahu, dia tahu tak? Dia tak tahu. Tapi Allah rakamkan dalam Quran, abasa wa tawalla. Dia bermasam muka dan dia berpaling. Anja'ahul a'ma, apabila datang seorang buta kepada dia. Nak bagi tahu kat kita, Nabi SAW juga ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Kita yang jauh martabatnya daripada Nabi SAW juga perlu bersedia menerima teguran, menerima dengan jiwa yang terbuka. Kadang-kadang dalam dakwah ni ada tindakan kita yang salah, ada perkataan kita yang tak betul, ada yang kadang-kadang kita overreact, ada yang kadang-kadang kita bertindak kita tak fikir masa depan ataupun kesan dan akibat. Tiba-tiba datang seorang bagi tahu kat kita, tak betul kau buat benda tu. Kita kena terima dengan jiwa yang terbuka. Kenapa? Kerana perjuangan ini bukan untuk mengangkat nama diri sendiri, tetapi untuk mengangkat syariat, mengangkat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah lebih kurang yang saya nak sampaikan. Terima kasih banyak.